Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuba jawab soalan predetermined overhead rate. Okay, predetermined overhead rate ni kita boleh dapat melalui rumus. Okay, rumus kita, sebelum tu screenshot dulu soalan 1, 2, 3 kecekerek. Okay, kita boleh tengok rumus dia ni, iaitu okay, estimated overhead. Mana ni? Sini. Okay, by ni estimated annual overhead. Okay, bahagikan dengan estimated annual operating activity. Baik, kedua-dua ni boleh dapat di bajet lah. Okay, itu adalah rumus untuk kita punya predetermined overhead rate, POHR kita lah secara ringkasnya. Jadi estimated annual overhead, estimated annual operating activity ni 3, iaitu direct labor hour, machine hour ataupun direct labor cost. Jadi untuk soalan pertama, kita buat soalan pertama. Okay, question number 1. Okay, kita baca dulu. Scenario. Apex Manufacturing estimates its total manufacturing overhead cost for the upcoming year to be $240,000. Okay, so ini adalah estimated overhead rate dia. Nampak Okay, the company plans to budget a total of 40,000 direct labor hour for the same period. Jadi kita gunakan warna ni hijau. Okay, untuk kita highlightkan ini adalah estimated annual activity, operating activity je. Jadi calculate the predetermined overhead rate per direct labor hour. Sebenarnya dari nama ni kita nampak dah. Dari nama kita boleh derive the formula, nampak? Okay, kita boleh derive formula overhead rate per direct labor hour. Overhead per direct labor hour. So, kita jawab soalan dulu. Jadi estimated POHR dia adalah mana ni? Oh, tak ketat pen saya. Okay, kita punya POHR adalah $2,240. Aduh, nama malam ni. Okay, 240,000. Okay, sebagai estimated annual overhead rate dia. Overhead dia, lepas tu kita bahagikan dengan 4 mesin. Berapa ringgit tu? 40,000 jam machine hour. Okay, so kita dapat overhead rate per direct labor hour je, kita tekan calculator. 240 bahagikan dengan 240,000 bahagikan dengan 40,000, kita akan dapat 6. So kita dapat $6. So inilah kita punya jawapan. Okay, ini jawapan kita. Baik, seterusnya boleh tulis $6 per direct labor hour. Jadi macam mana dia nak kira applied manufacturing overhead dia? Katakanlah kalau dalam setahun tu direct labor hour dia adalah 500 jam. Jadi applied manufacturing overhead sama dengan 500 darabkan dengan $6. Itu cara dia cari applied manufacturing overhead. Tapi soalan kita hari ni adalah overhead rate je. Kita sambunglah. Seterusnya, soalan nombor 2. Nova Touch Industry expect to incur 4,500 in total manufacturing overhead cost. So ini adalah predetermined overhead rate dia. Lepas tu, the production department anticipates utilizing 15,000 machine hour. Okay, so soalan 2 ni adalah predetermined overhead rate berdasarkan machine hour. Okay, tadi direct labor hour, sekarang ni machine hour pun boleh juga. So sekarang calculate the predetermined overhead rate per direct machine hour. Jadi kita buat dulu punya ni, question 2. POHR kita sama dengan berapa tadi? 450. $450,000 divide by 15,000 hour. Okay, of machine. Okay, machine hour. So we tekan calculator. 450,000 bahagikan dengan 15,000, kita akan dapat $30. So $30 per apa? Per machine hour. Per machine hour. Jadi macam nak kira applied manufacturing overhead dia? Katakan dalam 1 tahun tu, 100 tahun. 1 tahun tu dia menggunakan jam mesin tu beroperasi selama 500 jam, maka 500 darabkan $30 ni kita akan dapat applied manufacturing overhead dia. Okay, so the third question, the last question is, okay,
per direct labor cost. So scenario, the next closing estimated its total manufacturing overhead for the year to be $180,000. So inilah manufacturing overhead dia lah. Lepas tu the company total estimated direct labor cost projected is $120,000. So if you want to saya di ini dulu. If you want to derive the predetermined overhead rate as a percentage of direct labor cost, you must divide the estimated overhead rate, which is $180,000, with our annual operating activity, okay, which is direct labor cost in amount RM120,000. So kita masukkan dalam POHR kita. Pastikan, okay, exam nanti soalan ni satu je. Ini 3 soalan kan. Soalan ni insyaAllah satu je. Jadi tulis dulu, okay, estimated annual overhead cost. Overhead cost betul kan? Overhead je lah. Overhead sama je. Overhead divide estimated, okay, estimated operating activity. Tapi tambahlah kos kat sini tambah kos. Kenapa dia auto betul ni? Tak betul. Bukan auto betul kan? Auto tak betul. Kos. Ini salah ni rumus saya ni. Tambah je kos, okay? Tambah sini kos. Okay. Overhead cost kita pada ni adalah $1,000 berapa ni? 1,800 180,000. Okay, kita bahagikan dengan $120,000. So dolar bahagi dolar, kita akan dapat dia punya peratusan, bukan seperti atas. Atas ni dolar bagi mesin, hour. Okay, so kita akan dapat jumlah jawapan dalam ringgit atau dolar jugalah. Tapi untuk kalau kata estimated activity dia adalah direct labor cost, jadi dia akan jadi peratus. Jadi kita tekan kalkulator 180,000 bahagikan 120, kita akan dapat 1.5. Okay, so kita akan dapat 150% lah. 150%. Okay, 150. Inilah jawapan dia, of direct labor cost. Okay, so khalas, inilah jawapan kita semua. Okay, ini soalan jawapan sudah penuh. Ambil jawapan, okay, scratch, ambil gambar je. Okay, so apa-apa soalan boleh tanya ruang komen ataupun terus chat dalam grup Nota TPM, ataupun boleh PM saya secara direct. Tapi sebaiknya tanya dalam grup lah, supaya semua orang dapat tahu jawapannya sekali. Jadi itu saja daripada saya. Maaf ada kekurangan. Supportlah dengan like dan subscribe, juga share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sorry gagap sikit malam ni sebab dah ngantuk sangat. Okay, bye.